Bismillah walhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, taib. Kita teruskan pembelajaran kita dalam bab yang seterusnya iaitu mengenai ad-darsul rabi' al-hiwayah. Okay, pelajaran yang keempat. Topik yang keempat lah ya. Ad-darsul rabi' pelajaran yang keempat mengenai al-hiwayah. Al-hiwayah. Al-hiwayah bermakna hobi. Hobi. Okay, kita tengok. Jadi pembelajaran yang keempat ni berkaitan tentang hobi-hobi yang ada lah. Okay, kita tengok al-mufradat al-musawwarah. Kosakata berdasarkan gambar. Kita tengok istilah yang pertama dan gambar yang pertama. Istilah yang pertama iaitu at-tabkh. At-tabkh. At-tabkh bermakna memasak. Okay, cooking. Memasak. Kemudian kita ada perkataan at-tasawwuq. At-tasawwuq. At-tasawwuq bermakna shopping ataupun membeli belah. Kemudian kita ada perkataan ad-dardashah. Ad-dardashah. Ad-dardashah bermakna chatting ataupun bersembang. Okay, seterusnya kita ada perkataan as-sibahah. As-sibahah. As-sibahah bermakna berenang. Berenang. Perkataan yang seterusnya, tasaffuh al-internet. Tasaffuh al-internet bermakna melayari internet. Melayari internet. Kemudian kita ada perkataan musyahadah at-tilfaz. Musyahadah at-tilfaz. Musyahadah at-tilfaz bermakna menonton TV. At-tilfaz, TV, television. Kemudian kita ada perkataan qira'ah al-kutub. Qira'ah al-kutub. Qira'ah al-kutub bermakna membaca buku. Kutub, buku-buku. Membaca buku-buku. Kalau al-kitab sahaja, sebuah buku lah. Tapi kalau kutub, dia punya jamak buku-buku. Kemudian qurrah as-salah. Qurrah as-salah bermakna futsal. Futsal, futsal. Bola futsal. Okay, seterusnya kita ada perkataan yatajawwal. Yatajawwal, dia seorang lelaki sedang bersiar-siar. Ya ni mewakili huwa, dia seorang lelaki ketika fi'lul mudhari'. Kata kerja kala kini, sedang ataupun akan berlaku. Jadi yatajawwal bila ada ya di depan merupakan dia seorang lelaki lah, dia seorang lelaki sedang bersiar-siar. Yumaris. Yumaris pun sama huwa juga. Dia seorang lelaki sedang mempraktikkan ataupun melakukan ataupun dia seorang lelaki sedang berlatih. Kemudian yatasaffah. Yatasaffah bermakna melayari. Dia seorang lelaki sedang melayari. Yatasallaq. Yatasallaq bermakna dia seorang lelaki sedang mendaki. Mendaki. Jadi itu merupakan antara words ataupun vocab yang adalah dekat dalam page yang pertama. Kemudian kita masuk hiwarul awal. Okay. Hayya nujri hiwar. Marilah kita melakukan hiwar, perbualan ataupun conversation. Tasalluk al-jabal. Tasalluk al-jabal, mendaki gunung. Okay, jadi kita punya hiwar ni bertajuk mendaki gunung. Okay, hiwar ni ada perbualan antara Atiqah, ni gambar Atiqah, dan juga Zubair. Zubair, kawan dia bernama Zubair. Okay, kita tengok perbualan antara Atiqah dan Zubair. Okay, Atiqah tanya, Urid an azhab ila jabal keluang li tasalluk. Saya mahu pergi, an azhab pergi, ila ke jabal gunung, keluang, nama gunung tu lah, gunung keluang, litasalluk, untuk mendaki. Kemudian Zubair jawab, ma'aman tu marisin at-tasalluk. Ma'aman, bersama siapakah? Tumarisin, awak melakukan tasalluk, pendakian tersebut.
Okey, tumarisin. Tu di hadapan, ta di depan, ya nun di belakang adalah fi'il mudhari' untuk anti. Sebabkan Atikah kan seorang perempuan, maka dia gunakan tumarisin. Perkataan asal dia marasa. Bila kita nak jadikan dia seorang perempuan yang sedang melakukan, dia akan jadi tumarisin. Muhatta di depan dan ya nun di belakang. Ta'in. Maka jadi tumarisin, awak seorang perempuan melakukan ataupun mempraktiskan. Okay, kemudian Atika pun jawab, Saumaris ma'a usrati. Saumaris. Sa ni maksudnya saufa ataupun akan. Bila awak nampak je ada imbuhan sa di depan sebelum fi'il, dia adalah maksudnya akan. Akan siapa lakukan? Umaris. U ni mewakili alif, mewakili ana. Okay, mewakili ana ketika fi'ilun mudhari'. Contoh kata tadi, marasa perkataan asal dia, bila imbuhan dia tambah dengan alif di depan, maka dia jadi saya melakukan. Saumaris, saya akan melakukan. Ma'a, bersama. Usrati, keluarga saya. Okay, saya akan melakukan bersama keluarga saya. Kemudian Zubair pun jawab, Hal yumkinuni an azhab ma'aki? Hal yumkinuni. Hal, adakah yumkinuni? Saya boleh. An azhab. Azhab di depan. Saya pergi. Ma'aki. Ma'a bersama. Ki awak. Bersama awak. Okay. Supaya tanya, hal yumkinuni an azhab ma'aki? Bolehkah saya yumkinuni? Bolehkah saya pergi bersama awak? Zubair nak ikut. Kemudian Atika jawab, Taba'an. Sudah tentu. Hayya bina. Marilah kita. Okay. Hayya bina bermakna marilah kita. Okay, jadi ketika hari kejadian ataupun fil jabal, ketika di fil jabal, di gunung, Atika pun cakap, Hasanan. Awalan, hayya naqum bit tamarin qabla tasalluk. Awalan, mula-mula, hayya, marilah, nakum, kita lakukan, bitamarin, dengan senaman, qabla tasalluk, sebelum mendaki. Okey, saya ulang. Baiklah, mula-mula, marilah kita lakukan senaman sebelum mendaki. Kemudian Zubair pun jawab, Tayyib, baiklah, yumkinuna, kita boleh nabda' mulakan bimumarasah dengan melakukan masyi, berjalan, waruk dan jogging. Ruk bermakna jogging. Saya ulang. Baiklah, marilah kita mulakan dengan melakukan ataupun mempraktiskan masyi, berjalan, waruk dan apa tadi? Dan berjogging. Okay, kemudian Atika pun jawab, fikrah jayidah. Idea yang bagus. Fikrah, idea, jayidah yang bagus. Wa tusa'id ala sihah jism. Dan ianya, tusa'id. Tu ni wakil hiya. Hiya tak semestinya perempuan, boleh jadi ianya. Ianya tu kembali kepada mumarasah tadilah. Perbuatan melakukan masyi dengan rok tadi. Wa tusa'id, dan ianya membantu ala ke atas sihah al-jisim, kesihatan badan. Dan ianya membantu ke atas kesihatan badan. Kemudian Zubair pun jawab wasanusyahid. Wa ni bermakna dan. Saya kata tadi saufa akan. Nusyahid, melihat. Siapa yang melihat? Nu. Ada nun kat situ mewakili nahnu ketika mudhari'. Dan kita akan melihat manazir, pemandangan-pemandangan tabi'iyah yang semula jadi, haula, sekitar, jabal, gunung. Dan kita juga akan melihat pemandangan-pemandangan semula jadi di sekitar gunung. Kemudian Atika pun jawab, haqqan inna tasalluk jabal hiwaya mudhishah jiddan. Haqqan, sesungguhnya, haqqan benarlah, inna, sesungguhnya ataupun bahawasanya,
Tasalluk, pendakian ataupun mendaki al-jabal, gunung. Hiwayah, hobi. Mudhishah, yang menarik ataupun amazing. Jiddan, sangat. Mudhishah, amazing ataupun menakjubkan sangat. Benarlah bahawasanya mendaki gunung adalah hobi yang menakjubkan sangat. Okey? Boleh? Jadi itulah perbualan antara Atikah dan Zubair. Kat bawah ni ada ma'anil mufradat. Lebih kurang dengan makna-makna yang saya berikan tadi ya. Okey. Belakang ni ada ajib musta'inan bihiwar. Dia suruh jawab berdasarkan hiwar tadi. Nombor 1, may yurid tasalluk al-jabal. Siapakah yang mahu mendaki gunung? Berdasarkan hiwar tu, cuba awak jawab. Kemudian letakkan di kotak al-ijabah ni, jawapan. Okay, kedua, hal Zubair zahaba ila jabal Keluang. Adakah Zubair pergi ke gunung Keluang tersebut? Yang ketiga, kaifa hiwar tasalluk jabal. Bagaimanakah hobi mendaki gunung? Menarik ke, tak menarik ke dan sebagainya. Nombor 4, ma'aman tumaris Atikah tasalluk jabal. Jim sini. Bersama siapakah Atikah melakukan pendakian gunung? Nombor 5, wa anta am anti. Awaklah yang pelajarlah, kamu semua, kalian. Kalau anta ni awak seorang lelaki, anti awak seorang perempuan. Dia tanya kita. Wa anta am anti, ma hiwayatuka am hiwayatuki. Apakah hiwayatuka, hobi awak? Ka ni untuk lelaki, ki untuk perempuan lah, hiwayatuki. Apakah hobi awak al-mufaddalah, yang awak gemar? Apakah hobi yang awak gemar? Dia tanya kat diri awak masing-masing lah. So kita jawab berdasarkan diri sendiri. Apakah hobi yang kita minat? Boleh letak dekat jawapan nombor 5 ni. Hobi apa yang awak minat? Awak tengok dekat page yang seterusnya lah. Antaranya ada beberapa perkataan hobi yang kita akan belajar. Okay. Kemudian berdasarkan hiwar tu juga, cuba awak ikhtar ijabah sahihah musta'inan bihiwar. Pilih jawapan yang betul berdasarkan hiwar tersebut. Nombor 1, ma ismul jabal turid Atikah an tatasallaqah. Apakah nama gunung yang Atikah ingin mendaki? So pilihlah alif ke, ba ke, jim. Okay. Nombor 2, kaifa naqum bitamarin. Bagaimanakah kita melakukan tamarin, senaman ataupun exercise? Nombor 3, man qala hayya naqum bitamarin qabla tasalluk. Man qala, siapakah yang bercakap hayya naqum bitamarin qabla tasalluk? Awak tengok hiwar tu tadi. Siapa yang cakap hayya naqum bitamarin qabla tasalluk? Atikah ke, Zubair ke, Usrah? Nombor 4, ma faidah mumarasah masyi warraqd. Apakah faedah, benefit mumarasah melakukan masyi warraqd, perjalanan, berjalan dan berjoging? Tadi berdasarkan hiwar tu ada disebut. Nombor 5, hal sayusyahid Zubair wa Atikah manazir tabi'iyah fil jabal? Hal, adakah dia akan melihat, siapa yang melihat? Zubair dan Atikah. Adakah Zubair dan Atikah dia akan melihat pemandangan semula jadi di gunung tersebut? Ya ke, na'am ke, laisa? Laisa maksudnya bukan, ataupun la, tidak. Okay. Jawab berdasarkan hiwar tersebut. Okay, kemudian muka surat sebelah ni ada ajari hiwar, melakukan perbualan. Misal, okay, contoh yang diberikan. Talibah al-awwal, pelajar yang pertama cakap, urid an azhab ila jabal litasalluk. Saya ingin pergi ila ke jabal, gunung, litasalluk, untuk mendaki. Kemudian pelajar yang kedua pula tanya, ma'aman, bersama siapakah? Tumarisin, awak melakukan. At-tasalluk,
Masa tasalluq pendakian tersebut. Kemudian pelajar yang pertama bercakap umarisuha ma'a usrati. Saya melakukannya bersama keluarga saya. Jadi dia suruh awak lakukan hiwar berdasarkan misal yang diberikan. Jadi kat sini untuk gambar yang pertama ataupun perbualan yang pertama, awak kena binalah hiwar antara dua orang pelajar sama seperti hiwar yang diberikan ni. Contoh dia beri perkataan an-nahr, sungai, lisoidil asmak, untuk menangkap ikan. Kalau awak tengok sini, tulisan ni ada tulisan warna hijau pekat, an-nahr. Jadi awak tukarkan dekat perkataan yang hijau pekat ni. Al-Jabal ni, urid an azhab ilal jabal kan. Yang contoh ni dia kata, saya ingin pergi ke gunung. Jadi Jabal ni awak tukar kepada an-nahr. Dia akan jadi urid an azhab ilal nahr. Saya ingin pergi ke sungai. Tadi contoh ni dia cakap dia pergi gunung untuk mendaki kan. Tulisan hitam ni awak tukarkan kepada tulisan hitam yang dia berikan pula. Dia akan jadi urid an azhab ilal nahr lisaidil asma. Saya ingin pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Tadi dia kata untuk mendaki gunung. So tukar kepada untuk menangkap ikan pula. Kemudian tulisan purple bawah ni pula, pelajar yang kedua ni cakap ma'aman tumarisin atas saluk. Bersama siapakah awak melakukan pendakian? Sebab dia refer pada berdasarkan situasi yang pertama, pelajar ni nak pergi gunung kan. Jadi awak tukar pada situasi yang kedua yang pergi sungai tadi tu. Dia akan jadi pelajar yang kedua tu akan tanya ma'aman tumarisin soidil asma. Bersama siapakah awak menangkap ikan? Tukar tasaluk ni tukar kepada soidil asma. Soidul asma. Okay. Kemudian tolibah yang pertama pun jawab umarisuha, saya ingin melakukannya. Ni kembali kepada hiwayah mendaki gunung tadi. Perbuatan hobi mendaki gunung tu, sebab tu jadi umarisuha, mendakinya. Saya mendaki umarisuha maksudnya melakukannya. Umarisuha melakukannya. Saya melakukannya ma'a usrati, bersama keluarga saya. Ni sebab situasi yang pertama ni lah. Contoh tu. Keluarga saya tukar kepada asdiqai. Tukar kepada kawan-kawan saya pula. Maka dia akan jadi umarisuha ma'a usrati. Gitu juga dengan situasi seterusnya. Situasi yang kedua ni dia suruh tukar kepada kharijil bilad dengan lil jaulah. Jadi kalau awak tengok kat situ, awak boleh tukarkan berdasarkan warna yang dia berikan. Contoh, tempat yang pertama ni warna hijau pekat. Tukarkan tempat yang seterusnya ni hijau pekat ini. Kemudian lil jaulah ni tulisan hitam ni, tukar pada tulisan hitam ni. Tulisan purple, tukar kepada tulisan purple yang bawah ni. Tulisan hijau cair, tukar kepada hijau cair. Nampak? Contoh Saza berikan. Ni yang Saza dah buat lah. Contoh kat sini. Mana pensel? Okey. Okey, contoh kat sini. Yang ni yang pertama tadi lah. Ni contoh lah kan. Cuba tengok yang pertama. Maka awak isi tempat kosong macam ni. Dia akan jadi, awak kena, jadi setiap scene tu, dia akan berlaku 3 dialog lah. Sebab dialog pelajar yang pertama, kemudian dialog pelajar yang kedua bertanya, kemudian dialog seterusnya, pelajar yang pertama jawab balik. Contoh, dia akan jadi, Anna uridu an azhab ila. Anah ni letak kat sini. Ila anah. Anah. Urid an azhab ila anah li soidil asma, letak kat sini. Li soidil asma. Li soidil asma. Untuk li soidil al asma. Li soidil al asma, untuk menangkap ikan. Maka dia akan jadi
Urid an azhab ila an-nahr li saydil asma. Saya ingin pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Bila pelajar pertama dah cakap macam tu, pelajar kedua tanya, bersama siapa awak menangkap ikan? Jadi awak letaklah ma'aman tumarisin saydil asma. Letak kat yang kotak yang kedua. Letak saydil asmak. Saydil al-asmak. Al-asmak. Ma'aman tumarisin saydil al-asmak. Bersama siapakah awak melakukan penangkapan ikan tersebut? Kemudian pelajar pertama pun jawab semula. Sebab pelajar kedua dah tanya dia, dia jawab semula. Huma disuha, saya melakukannya ma'a bersama asdiqai, sahabat-sahabat saya. Jadi asdiqai ni awak letak dekat kotak yang terakhir ni. Jadilah huma disuha ma'a asdiqai. Saya melakukannya bersama rakan-rakan saya. Sama juga siapa yang buat transliterasi pun buat macam tu. Urid an azhab ila an-nahr. Awak ikutlah dia punya transliterasi tu An-nahr. Li saydil asma, untuk menangkap ikan. Salin kat situ. Li saydil. Awak ikutlah transliterasi yang betul. Ini Ustazah punya transliterasi sendiri. Li saydil al-asma. Okay. Kemudian nombor 2, kawan tu tanya, ma'a man tumarisin, bersama siapakah awak melakukan? Salin balik dia punya transliterasi sini. Saydil asma. Saydal asma. Al-asma. Bersama siapakah awak melakukan penangkapan ikan tersebut? Buat tanda soal. Kemudian pelajar pertama menjawab balik. Umar Risuhai. Minta maaf saya punya ni salah pula transliterasi dia. Umar Risuhai. Umar Risuha ma'a asdiqai. Ambil balik ni. Transliterasi ni. Salin situ. Asdiqai. Boleh faham? Jadi cuba buat macam tu juga untuk scene yang seterusnya. Scene yang seterusnya pun buat macam tu. Okey. Alamak, ada kena conteng pula. Padam semua ya. Okey, boleh? Jadi buat juga untuk scene yang kedua, ketiga, keempat. Ada berapa? 4 4 ke 5? Ada 4 situasi. Jadi awak buat macam tu. Macam Saza buat ni. Okey, contoh. Ni untuk scene yang kedua. Scene yang kedua, dia suruh tukar kepada kharijil bilad lil jaulah dengan al jaulah dengan zumalai. Jadi awak buat juga ada 3 dialog. Dia akan jadi urid an azhab. Ni. Nampak ni Saza dah buat lah. Dia akan jadi macam ni. Dia suruh tukar pada kharijil bilad kan. Jadi akan jadi urid an azhab ila kharijil bilad li jaulah. Tengok transliterasi, sampai tak transliterasi boleh tengok sini. Urid an azhab ila kharij al bilad lil jaulah. Saya ingin pergi ke luar negara untuk bersiar-siar. Kemudian pelajar kedua akan tanya, ma'aman tumarisin al jaulah. Bersama siapakah awak akan melakukan perjalanan tersebut ataupun jaulah tersebut, bersiar-siar tersebut. Kemudian pelajar pertama akan jawab balik. Umar Risuha, ni tersilap transliterasi dia. Umar Risuha ma'a zumalai. Saya melakukannya bersama zumalai. Tadi asdiqai sahabat-sahabat saya. Kalau zumalai ni lebih pada sahabat-sahabat juga tapi yang lebih rapat lah dengan sahabat-sahabat rapat saya. Tukarkan macam tu. Sama juga scene yang ketiga, tukar kepada situasi yang seterusnya. Syati'il bahri, bermakna pesisiran pantai.
li rukubid darajah nariyah, untuk menaiki motosikal. Tukarkan. Urid an azhab ila syati al-bar li rukubid darajah an-nariyah. Saya ingin pergi ke pesisiran pantai untuk menaiki motosikal. Pelajar kedua tanya, ma'aman tumarisin rukubud darajah nariyah? Bersama siapakah awak melakukan menaiki motosikal tersebut? Umari suha wahdi. Bila wahdi, awak buanglah ma'a tu sebab dia kata saya melakukannya wahdi, sendirian. Jadi buang ma'a tu. Okay, dia akan jadi umari suha wahdi. Sama juga dengan yang keempat. Okay, yang keempat pun sama. Sehingga seterusnya yang keempat pun sama. Buat macam tu juga. Okay. Tukarkan kepada musyahadah at-tilfas baits, dia jadi baiti dengan limusyahadah at-tilfas. Maka akan jadi urid an azhab ila baiti limusyahadah at-tilfas. Saya ingin pergi ke rumah untuk menonton TV. Ma'aman tumarisi musyahadah at-tilfas? Bersama siapakah awak melakukan menonton TV tersebut? Saya melakukannya bersama ukhtis saghirah. Ukhtis saghirah, adik perempuan ataupun kakak. Adik perempuan saya sebab saghirah kan? Saghirah. Bersama dengan adik perempuan saya. Ni Ustazah pun tersilap juga ni tulis saghir saja. Saghirah ada tak umar mutah dekat saghirah ni. Dalam buku betul Ustazah punya ni betul. Salah. Ukhtis saghirah. Okay, transliterasi Ustazah betul. Bahasa Arabnya salah. Okay? Boleh? Jadi cuba buat macam yang Ustazah cakap tadi itulah. Okay. Jadi kita terus pada pembelajaran seterusnya, muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya berkaitan tentang Iqra' ar-risalah fil barid elektroni al-ati. Iqra', bacalah risalah surat fi barid al-elektroni di email al-ati yang berikut. Ini ada ini mungkin yang penghantar mesej ataupun risalah ni lah. Nama dia Syahir. Ni dia hantar ke Syahir. So ni Syahir lah. Okay, mesej ni adalah to Syahir, kepada syahir@gmail.com. Subjek dia ad-da'wah lidardashah. Mengajak untuk bersembang. Ad-da'wah lidardashah. Okay, jemputan ataupun mengajak untuk bersembang. Kita tengok ni email ni mengenai apa. Kaifa haluka ya Syahir? Apa khabar awak? Apa khabar wahai Syahir? Ataupun kaifa ni bagaimanakah haluka, keadaan awak? Ya Syahir, wahai Syahir. Ni kawan ni lah nama Syahir. Bagaimanakah keadaan awak wahai Syahir? Qad akhbarani, sesungguhnya saya diberitahu. Sesungguhnya saya diberitahu. Qad akhbarani annaka tuhib ad-dardashah. Qad akhbarani. Sesungguhnya saya telah diberitahu oleh Amir, annaka, bahawasanya awak, ka ni awak, sebab kalau kawan tu lelaki jadi ka lah, kalau perempuan anaki. Bahawasanya awak tuhib, gemar, suka untuk hantar itu, suka ad-dardashah, bersembang. Qad akhbarani Amir annaka tuhib dardashah. Sesungguhnya saya telah diberitahu oleh Amir bahawasanya awak suka bersembang. Fil waqi', sebenarnya, fil waqi' ni maksudnya sebenarnya ataupun actually inna, sesungguhnya, hazihi dardashah, sesungguhnya bersembang ini, hiya, adalah, hiwayah, hobi, mumti'ah, yang menarik, jiddan, sangat. Dia kata sebenarnya sesungguhnya bersembang ini adalah hobi yang
Menarik sangat. Wa ana dan saya uhibbuha, menyukainya. Ha ni kembali kepada ad-dardashah tu lah. Manakah ad-dardashah ni muannas sebab tak marbuthah maka jadi ha. Ha Wa anna uhibbuha, dan saya sukakannya. Aidon juga. Li'annaha, kerana sesungguhnya ianya tusa'iduni, membantu saya ala ta'aruf, untuk mengetahui ataupun mengenali ma'a, bersama al-asdiqa, rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat, min, daripada buldan, negara-negara mukhtalifah, yang berbeza, abra, melalui internet. Saya ulang. Dan saya menyukainya juga kerana ianya membantu saya untuk mengenali bersama rakan-rakan daripada pelbagai negara-negara melalui internet. Ahyanan, kadang-kala, umarisuha, saya melakukannya, ma'a, bersama asdiqai, sahabat-sahabat saya, abra, melalui Skype. Nama aplikasi Skype lah. Fil waqtil fara', fi, pada waktu fara', lapang. Saya ulang. Kadang-kala saya melakukannya bersama rakan-rakan saya melalui Skype di waktu lapang, pada waktu lapang. Kemudian dia cakap lagi, idza tuhib an tusyarikani, jika ataupun apabila tuhib, awak suka, an tusyarikani, untuk menyertai saya, fi dardashah, di dalam perbualan, sa'ad'uka, saya akan menjemput, invite, saya akan invite awak, ghadan, esok, fis sabah, pada waktu pagi, ala syabakah, di website, tersebut. Saya ulang, jika awak suka untuk menyertai saya dalam perbualan, saya akan menjemput awak esok pagi melalui ataupun di atas website. Atamanna, saya berharap, minka, daripada awak, antandom ni untuk menyertai, ma'ana, bersama-sama kami, melalui al-internet. Saya berharap awak menyertai kami, bersama-sama kami melalui internet. Okay, jadi ini adalah email yang dihantar oleh sadiquka min ba'id, sahabat awak, min ba'id, dari ba'id, jauh. Sahabat awak dari jauh, iaitu siapa? Niol Al-Khoury. Nama kawan ni Niol Al-Khoury, orang Korea lelaki. Khoury ni kita tahulah, bila nampak perkataan Khoury ni ada ya berserta syaddah ni, orang Korea lelaki. Jadi kawan ini mungkin daripada negara Korea kan. Dia ajak Syahir ni, sahabat dia, untuk bersembang melalui internet. Okay, jadi bawah ni pun ada ma'ani mufradat, terjemahan. Lebih kurang dengan sahaja terjemah tadi lah ya. Okay, jadi kat sini dia suruh jawab berdasarkan qita'ah atau petikan di atas tadi. Niol min ayyi balad. Niol daripada negara mana? Jawab dekat kotak sini. Ma hiwayah Niol wa Syahir. Apakah hobi Niol dengan Syahir? Nombor 3. Ma'aman yumaris Niol ad-dardashah abrul Skype. Bersama siapakah Niol melakukan perbualan melalui Skype? Nombor 4. Man yud'a li-dardashah. Siapakah yang jemput untuk bersembang? Nombor 5. Ma hiwayatuka wa ma'aman tumarisuha. Ma hiwayatuka, apakah hobi awak dan bersama siapakah awak melakukannya? Dia tanya diri awak sendiri, kita sendiri. Jadi nak jawab macam mana? Bila ada orang tanya ma hiwayatuka, kita boleh jawab hiwayati. Ni awak jawab berdasarkan diri sendiri. Hiwayati, hobi saya.
Bila nak cakap saya, daripada hiwayat tukar tu awak. Tukar pada saya, dia akan jadi hiwayati. Siapa buat transliterasi, boleh tulis hiwayati. Hiwayati. Hiwayati, hobi saya apa dia? Contoh awak pun suka bersembang, tulis ad-dardasyah. Kemudian, wa ma'aman tumarisuha. Dia tanya pula, bersama siapakah awak melakukannya? Jadi awak tulis, umarisuha. Saya melakukannya. Umarisuha. Saya melakukannya bersama siapa? Contohnya usrah ke keluarga ke. Kalau usrah, jadi cakaplah usrati, keluarga saya. Kalau kawan, asdiqai. Terpulang. Siapa buat transliterasi, tulis umarisuha ma'an. Tulis umarisuha. Umarisuha. Saya melakukannya bersama siapa-siapalah. Keluarga saya ke, kawan-kawan saya ke, cikgu saya ke, terpulang. Okey? Muka surat seterusnya, dia suruh hawil, tukarkan. Dia dah kasih dah misal. Dia dah kasih contoh. Dia suruh tukarkan macam contoh yang dia berikan. Contoh yang dia berikan, ana, saya. Tukarkan, buat ayat untuk ana ni jadi ahyanan umaris ad-dardasha ma'a asdiqai abra Skype. Kadang-kala saya melakukan ad-dardasha, perbualan bersama asdiqai, sahabat saya, abra, melalui Skype. Okay. Jadi dia suruh tukar, yang pertama dia suruh tukar pada hiya. Jadi awak buat sama macam tu juga. Hiya, daripada ana, tukar kepada hiya. Dia, ikut balik. Sorry, ni awak tak payah tulis hiya pun tak apa. Terus daripada ahyanan ni. Tapi tukar pada konsep hiya lah. Contoh, ni hiya kan. Ni ana ni tukar pada hiya. Ahyanan ni letak sini. Ahyanan, kadang-kala, kadang-kadang, umaris. Daripada umaris ni, sebab u ni untuk ana kan. Saya melakukan. Daripada umaris ni nak tukar kepada kategori hiya. Jadi apa? Awak tengok balik jadual mudhari'. Jadual mudhari'. Ni tukar pada jadual mudhari' untuk hiya. Tengok balik jadual mudhari' ketika hiya tambah apa kelas? Tambah ta kan. Maka daripada umaris, dia akan jadi ta. Dia akan jadi tu. Ta di depan lah. Jadi tumaris. Ahyanan tumaris. Kadang-kala saya melakukan, salin balik, ad-dardasha ma'a asdiqai. Ad-dardasha, kadang-kala saya melakukan perbualan ad-dardasha ma'a, salin balik, bersama asdiqai, sahabat saya, sebabkan itu ana kan. Jadi daripada asdiqai ni tukar kepada sahabat dia seorang perempuan. Maka awak salin balik. Asdiqa tu kataan asal dia salin balik. Asdiqa. Asdiqai. Kalau ya ni untuk ana. Kalau hiya, awak tengok jadual domair muttasil. Jadual domair muttasil. Domair muttasilah ataupun muttasil. Domair muttasil. Ini jadual yang menunjukkan kepunyaan tu. Nak menunjukkan saya. Contoh, I jadi my, kepunyaan saya. Yang menunjukkan kepunyaan tu. Okay, nanti Ustazah kasih. Mungkin Ustazah kasih sebelum ni tapi Ustazah tak ingat. Nanti Ustazah akan tunjukkan lah. Jadi kalau awak tengok jadual tu, untuk nak cakap kepunyaan saya, dia akan tambah I ataupun ya. Dia akan jadi asdiqai. Tapi kalau awak tengok jadual tu ketika hiya, kalau awak tengok, dia suruh tambah ha untuk hiya. Maka daripada asdiqai ni, dia akan jadi asdiqai ha. Tukar pada ha. Siapa buat transliterasi? Buatlah asdiqai ha. Tambah ha di belakang.
Ni menunjukkan ha ni menunjukkan kepunyaan dia seorang perempuan. Ahyanan tumaris ad-dardasha ma'a asdiqaiha abra Skype. Saya baliklah abra Skype. Maka akan jadi kadang kala dia seorang dia iaitu Hia ni lah, dia seorang perempuan melakukan perbualan bersama sahabat-sahabatnya melalui Skype. Okay? Sama juga ke Yusuf. Tukar macam tu juga. Saya balik ahyanan. Saya balik ahyanan Yunus. Manakah Yunus ni awak tukar pada Yunus. Salin balik sama ada nak salin Yunus ni dekat depan boleh ataupun dekat belakang fi'il. Contoh awak salin ahyanan kadang-kala Yunus salin. Kadang-kala Yunus melakukan. Nak cakap melakukan untuk dia seorang lelaki? Yunus ni seorang lelaki kan? Maka dia kategori huwa. Bila huwa, awak tengok jadual huwa. Huwa ketika mudhari' tambah apa? Kalau tengok balik, dia suruh tambah ya. Bila ya, awak letak situ ya situ. Tapi baris tu kena letak depan lah you. Sebab ikut atas ni Yumaris. Maka dia akan jadi Yumaris. Ahyanan Yunus, Yumaris. Kadang-kala Yunus melakukan saling balik. Ad-dardasha ma'a asdiqa tu sahabat saya tu tukar kepada asdiqa sahabat-sahabatnya. Dia seorang lelaki. Kalau tengok jadual mutasil dia seorang lelaki huwa kena tambah hu. Maka dia akan jadi asdiqa i. Manakah asdiqa i bila baris i tu baris bawah, ha tu pun automatik dia di bawah. Asdiqa ihi. Okey. Ha yang sepatutnya dalam jadual tu dia ha dalam jadual tu hu. Tapi sebabkan hamzah ni baris bawah, dia tak boleh jadi ihu. Dia akan jadi ihi. Asdiqa ihi. Siapa buat transliterasi, tulislah asdiqa ihi. Okay. Ahyanan Yunus yumaris asdiqa ihi abra Skype. Melalui Skype. Okay, ni saya tunjuk contoh dah. Jadi awak buat juga macam tu. Okay. Buat contoh seperti saya buat ni lah. Okay. Okay, contoh macam ni. Salin balik. Cuma tukar kepada macam saya buat tadi tu. Konsep Hia ke, Yunus ke, Nahnu ke. Contohkan Nahnu, awak tukarkan kepada Nahnu. Fi'il mudhari' kena apa? Kena tukar pada apa? Imbuhan apa? Kemudian untuk asdiqai tu pun tukar juga jadual mutasil. Jadi kat situ boleh kata awak kena refer pada dua jadual. Satu jadual mudhari' untuk tukarkan fi'il umaris. Kemudian jadual mutasilah untuk tukar yang menunjuk kepunyaan asdiqai ini. Okey? Boleh? Cuba buat. Okey, kalau misal kata nak buat sama-sama boleh je. Saya terus buat Kalau macam tadi tu Yusuf. Nahnu. Saya besarkan sikit. Halimah. Huwa. Yunus, memandangkan dia lelaki. Yunus. Letak situ Yunus. Yunus. Marisa. Memandangkan dia huwa. Jadi tumaris. Ad-dardasha ma'a asdiqaiha. Ha ni tukar pada Yunus. Manakah Yunus tu lelaki, huwa. Kalau tengok jadual mutasil, dia akan jadi asdiqaihi. Broskai. Nahnu. Nahnu ketika mudhari' tambah apa? Tambah nun di depan. Maka awak tukar letak numaris. Maka jadilah ahyanan numaris ad-dardasha ma'a asdiqai
Ha ni untuk hiya. Tukar kepada nahnu, kalau tengok balik jadual tu, na. Jadi maka dia akan jadi ma'a asdiqaina. Untuk jadual mutasil nahnu, ina. Jadilah ahyanan numaris ad-dardasha ma'a asdiqaina abra Skype. Kalau Halimah, letak nama Halimah dulu. Sebabkan Halimah ni perempuan, dia akan jadi hiya lah. Kan? Sebab dia perempuan. First sekali letak nama Halimah. Ahyanan Halimah, sebabkan dia muannas, perempuan, hiya, pun tu juga. Maka jadi tumaris. Ad-dardasha ma'a asdiqa, iha jugalah. Sebab apa ha? Sebab dia hiya. Tengok jadual mutasil tu, hiya tambah ha. Kemudian bawah ni huwa. Huwa, tengok balik jadual huwa mudhari', imbuhan yu. Maka jadi ahyanan yumaris ad-dardasha ma'a asdiqa, hi. Sama dengan Yusuf tadi, Yunus tadi lah, sebab Yunus tu pun huwa kan. Jadilah ahyanan yumaris ad-dardasha ma'a asdiqa ihi abra Skype. Siapa buat transliterasi? Boleh buat transliterasi siapa buat transliterasi boleh buat yang transliterasi punyalah. Contoh sini ahyanan tumaris, ahyanan tukar pada Yunus. Sebabkan dia lelaki jadi yumaris. Ad-dardasha ma'a asdiqa hi. Sebab hi huwa kan. Nahnu pula disebabkan nahnu tu kami, mudhari' dia nu. Jadi ahyanan numaris ad-dardasha ma'a asdiqa na. Kadang-kala kami melakukan perbualan bersama sahabat-sahabat kami melalui Skype. Halimah, letak nama Halimah. Halimah, tumaris ad-dardasha ma'a asdiqaiha, sama dengan hiya. Huwa sama dengan Yunus tadilah. Sebabkan dia huwa kan. Ahyanan huwa yumaris ad-dardasha ma'a asdiqaihi. So ni jawapan dia. Okay, boleh? Seterusnya, muraja'ah atau rakib. Dia suruh ulang kaji ungkapan. Contohnya adalah kan, macam tadi dalam email tadi, kita nak jemput seseorang kan. Nak kata, saya ajak ataupun saya jemput awak. Sa'ad'uka. Saya akan jemput awak. Contoh kita nak kata, nak spesifikkan. Bila kita nak jemput? Contoh kita nak jemput esok. Okay, maka dia akan jadi sa'ad'uka ghadan. Saya akan jemput awak esok. Bila ada sa'ad'uka yang kita sedia maklum, dalam perkataan sa di depannya itu saufa, akan. Kemudian ada ad'uka. Ni mewakili ana ketika fi'il mudhari'. Jadi ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Kata kerja kala kini ataupun akan kan. Jadi masa yang ada tu pun mestilah kena yang sesuai dengan benda yang akan berlaku ataupun sedang berlaku. Contoh, sa'ad'uka ghadan. Saya akan jemput awak esok. Ataupun sa'ad'uka zuhran. Saya akan jemput awak tengah hari. Tapi tengah hari tu akan jadi tengah hari nantilah. Sebab dia akan berlaku. Kemudian sa'ad'uka naharan. Saya akan jemput awak siang hari. Siang hari. Naharan siang. Ataupun sa'ad'uka sobahan. Saya akan jemput awak pada waktu pagi. Ataupun sa'ad'uka lailan. Saya akan jemput awak pada waktu malam. Ataupun sa'ad'uka masa'an. Saya akan jemput awak pada waktu petang. Jadi kita boleh gunakan istilah ni lah. Sa'ad'uka bila-bila. Okay, ni pun ada dia punya gambar ataupun words. Sama je lah. Ni tunjuk gambar kan. Ghadan esok. Sobahan pagi. Zuhran tengah hari. Masa'an petang. Lailan malam. Naharan siang. Okay, yang ni pun dia suruh mumarah satu luah. Latihan berbahasa. Mufradat jadidah. Kosakata yang baru. Okay, ini pun sama dialog juga. Contoh dialog yang pertama iaitu daripada pelajar yang pertama ni. Pelajar lelaki Pelajar lelaki tanya, ma hiwayatuka? Apakah hobi awak?
memandangkan hobi kawan yang kedua ni, tolib yang pelajar yang kedua ni pun lelaki, maka dia anta. Bila anta, dia akan jadi ma hiwayatuka. Ka ni untuk anta. Wa aina tumarisu hiwayataka, dan di manakah aina, di manakah tumaris, awak melakukan, memandangkan lelaki anta, maka dia punya imbuhan pun ta di depan. Hiwayataka, hobi awak. Ka bersama untuk anta. Okey, pelajar pertama tanya, ma hiwayatuka? Apakah hobi awak? Wa aina tumaris hiwayataka? Dan di manakah awak melakukan hobi awak? Pelajar yang kedua ni pun jawab, hiwayati al-furusiyah. Hobi saya menunggang kuda. Wa umari suha, dan saya melakukannya di. Sebab dia kata aina kan, bila aina mesti suatu tempat. Wa umari suha dan saya melakukannya di al-mal'ab, di padang. Ma'a, bersama ahi, abang ataupun saudara lelaki saya. Wa anta, dan awak pula. Tapi sini dia tak jawab lah. Okay? Jadi kat sini dia ajar kita macam mana kita nak tanya kat kawan, apakah hobi awak dan di manakah awak melakukannya. Kemudian dia ajar kita juga macam mana sekiranya orang tanya kita, kita nak jawab apa. Kita kena tukar daripada hobi awak, tukar kepada hiwayati, hobi saya. Apa dia? Wa umari suhafi, dan saya melakukannya di mana-mana. Ma'a, bersama siapa-siapa. So dia suruh tukarkan. Lakukan hiwar tu kat bawah, contoh bawah ni. Contohnya contoh yang pertama dia tukar hiwayati al-furusiyah, hobi saya menunggang kuda. Jadi dia suruh tukar pada hiwayati, hobi saya, contohnya hobi saya az-zira'ah, berkebun. Ataupun tukar pada hiwayati at-taswir, hobi saya menangkap gambar. Ataupun tukar pada hiwayati al-jaulah, hobi saya berjalan-jalan, bersiar-siar. Ataupun hiwayati ar-rimayah, hobi saya memanah. Ataupun hobi saya istima' al-iza'ah, hobi saya mendengar radio. Tukarkan pada hobi-hobi bawah ni. Kemudian awak melakukan umari suhafi mana? Saya melakukannya di mana? Contoh, wa umari suhafi, dan saya melakukannya fi. Contoh kalau az-zira'ah tadi, berkebun tadi, sesuainya buat dekat mana? Maka dia akan jadi hiwayati az-zira'ah. Wa umari suhafi hadiqah. Saya melakukannya di padang, di taman. Hadiqah, taman. Ma'a, bersama ummi, ibu saya. Jadi dapat satu ayat lengkap. Hiwayati az-zira'ah wa umari suhafi hadiqah ma'a ummi. Hobi saya berkebun dan saya melakukannya di taman bersama ummi, ibu saya. Dapat dah satu ayat lengkap untuk situasi yang pertama. Situasi yang kedua, taswir, menangkap gambar. Awak tukar kepada hiwayati at-taswir. Hobi saya tangkap gambar. Wa umari suhafi, dan saya melakukannya di syatik, pesisiran pantai. Ma'a, bersama ammi, bapa saudara saya. Okey. Situasi yang ketiga. Hiwayati al-jaulah, hobi saya bersiar-siar. Wa umari suhafi, dan saya melakukannya di fil Buhairah, di Tasik. Ma'a, bersama usrati, keluarga saya. Ataupun situasi yang keempat. Hiwayati ar-rimayah, hobi saya memanah. Wa umari suha fil astad, dan saya melakukannya fil istad, di stadium. Ma'a, bersama zaujati, isteri saya. Ataupun situasi seterusnya. Hiwayati al-istima' ila al-iza'ah. Hobi saya mendengar radio. Wa umari suhafi, dan saya melakukannya fi ghurfatil julus, di ruang tamu. Ma'a, bersama abi, ayah saya. Okey, dapatlah satu ayat lengkap. Tu kalau misal kata pelajar tu lelaki, kalau kamu tukar pelajar perempuan, sini ada contoh dia lah. Contohnya pelajar perempuan, ma hiwayatuki, sebabkan anti dia akan jadi ki. Anti Contoh nak tanya kawan awak perempuan.
Wa aina tumarisin. Sebabkan anti, imbuhan anti ketika fi'il mudhari' imbuhan dia ta di depan dan in di belakang, maka dia akan jadi wa aina tumarisin. Kemudian hiwayataka, laki. Kalau perempuan, hiwayataki. Okey, maka jadi ma hiwayatuki. Wa aina tumarisin hiwayataki. Apakah hobi awak seorang perempuan? Wa aina tumarisin hiwayataki. Dari manakah awak melakukannya? Jawapan sama je lah. Sebabkan saya, ana kan. Bila ana, laki ke perempuan, kita guna ana. Jadilah hiwayati, hobi saya. Contoh sini, al-furusiyah, menunggang kuda. Wa umarisuha, dan saya melakukannya fil mal'ab, di padang ma'a, siapa-siapalah. Contohnya bersama ahi ke, ukhti ke, abang saya ke, kakak saya ke, dan sebagainya lah. Okay? Jadi situ dah ajar kita macam mana nak bertanya dan berjawab. Kemudian situasi seterusnya pula, ataupun perkataan lain, ungkapan lain sekiranya kita nak tanya apa pula. Ni kalau kita nak beritahu, ana uhib lu'bah qurrarishah wa hiya min hiwayat al-mufaddalah wa umarisuha fil lail wa anti. Contohnya, awak nak beritahu dekat seseorang yang awak ni suka apa? Awak anti dan awak pula. Ni kawan dia jawab, wa ana haqqan, dan saya benar-benar suka uhib al-khiyat. Sorry, saya terjemah daripada atas. Ana uhib, saya suka lu'bah qurrah rishah. Saya suka bermain bola, badminton. Wahia, dan ianya min, daripada hiwayat, hobi-hobi, mufaddalah, kegemaran. Wa umarisuha, dan saya melakukannya fi lail, pada waktu malam. Wa anti, dan awak pula. Kawan ni pun jawab, wa ana, dan saya pula, haqqan, sungguh-sungguh, uhib, benar, uhib, suka, al-khiyatah, menjahit, wahia, dan ianya min hiwayat, daripada hobi-hobi al-mumti'ah, yang menarik. Wa umarisuha, dan saya melakukannya fil waqtil fara', pada waktu fara'. Fara' ni lapang. Jadi daripada khiyatah ni, mumti'ah ni, waqtil fara' ni, awak tukarkan pada yang bawah ni. Contoh situasi yang pertama, awak tukarkan. Wa ana haqqan uhib qurah al-qadam. Dan saya benar-benar suka qurah al-qadam, bola sepak. Wahia min hiwayat, dan ianya daripada hobi-hobi, tukar pada mumti'ah ni, tukar pada nafi'ah. Dan ianya daripada hobi-hobi yang nafi'ah, yang bermanfaat. Wa umarisuha, dan saya melakukannya fil waqtil fara' ni, tukar pada qoblal maghrib. Wa umarisuha fi qoblal maghrib, dan saya melakukannya sebelum maghrib. Dapatlah situasi seterusnya. Sama juga situasi seterusnya, tukar pada wa ana haqqan uhib an-naum. Saya benar-benar suka tidur. Ada orang hobi dia memang tidur kan. Wahia min hiwaya, dan ianya daripada hobi-hobi yang mumti'ah ni, tukar pada mufidah, yang bermanfaat juga. Okey. Kemudian wa umarisuha fi, dan saya melakukannya nafi'ah. Kalau tengok sini perbezaan nafi'ah maksudnya beneficial, bermanfaat. Mufidah maksud ia yang berguna, bermanfaat lah. Wahia min hiwayat al-mufidah, dan ianya merupakan daripada hobi-hobi yang bermanfaat, berfaedah. Wa umarisuha fi, dan saya melakukannya fi, pada waktu malam. Dapat situasi kedua. Tukarkan juga pada situasi seterusnya. Contohnya, wa ana haqqan uhib ar-ras. Saya benar-benar suka melukis. Wahia min hiwayat, dan ianya daripada hobi-hobi yang musirah. Daripada hobi-hobi yang musirah. Musirah, menarik.
Kemudian wa umarisu hafi dan saya melakukannya ba'da dirasah selepas selepas belajar, ba'da dirasah selepas belajar. Okey. Jadilah satu ayat yang lain untuk situasi yang lain. Ataupun ana haqqan uhib, saya benar-benar suka at-takhyim, berkhemah. Wahia min hiwayat, dan ianya daripada hobi-hobi yang mudhisyah, yang menakjubkan. Wa umarisu hafi nihayatil usbu', dan saya melakukannya di hujung minggu. Dapat situasi seterusnya. Tukar pada situasi yang lain pula. Wa ana haqqan uhib rihlah abral ghabat. Saya benar-benar suka jungle trekking. Rihlah abral ghabat ni jungle trekking, ataupun kita terjemah satu rihlah, berkelah di hutan. Wahia min hiwayat al-muhaddiyah, dan ianya daripada hobi-hobi yang mutahaddiyah, yang mencabar. Wa umarisu hafil utlah, dan saya melakukannya pada waktu cuti. Tukar bersituasi lain pula. Wa ana haqqan uhib syatranj. Saya benar-benar suka main catur. Wa hiya min hiwayat al-mumti'ah, dan ianya hobi yang menarik ataupun yang fun, menyeronokkan. Mumti'ah lebih pada menyeronokkan lah. Wa umarisu hafi, dan saya melakukannya pada ba'da muraja'ah durus, selepas mengulang kaji pelajaran. Dapatlah situasi yang lain, ayat yang lain. Okey. Cuba buat kat dalam satu kertas kosong ke, letak buat ayat tersebut. Okey. Kemudian seterusnya is'al zamilik. Tanya sahabat awak. Ni pun sama buat hiwar juga. Contoh hiwar yang dia beri ni, ma hiwayatuka ya Syahir. Syahir ni nama orang lah, tukar pada nama kawan awak. Contoh nama kawan awak Muhammad. Ma hiwayatuka ya Muhammad. Wa ma'aman tumarisuha, dan bersama siapakah awak melakukannya. Okey. Kemudian mungkin Muhammad tu jawab. Bila Muhammad jawab, dia akan jadi situasi ana lah, saya lah. Sebab bila pertanyaan untuk awak, dia akan jawapan mesti saya. Hiwayati, saya hiwayati, hobi saya, tasafu internet, melayari internet. Wa umarisuha ma'a, dan saya melakukannya bersama abi, ayah saya. Jadi awak cuba tukar ke situasi bawah ni. Contohnya, ikut macam tadi juga. Buat dialog. Buat dialog untuk dua orang. Dialog yang pertama, awak kena buat kata tanya lah. Sama macam atas ni, kata tanya macam atas ni. Contoh, awak kata tanya macam atas ni. Buat dua dialog. Dialog yang pertama, ikut macam atas ni. Ma hiwayatuka, apakah hobi awak? Ma hiwayatuka, ya. Apakah hobi awak? Ya, wahai. Ni dia kasih dah Halim. Tukar pada Halim. Ma hiwayatuka ya Halim. Apakah hobi awak, wahai Halim? Wa ma'aman tumarisuha. Awak saling balik. Wa ma'aman tumarisuha. Dan bersama siapakah awak melakukannya? Maksud orang yang kedua ni kena jawab berdasarkan ni juga. Hiwayati, hobi saya. Hiwayati, hobi saya. Salin yang ni. Tasalluq al-jabal. Hobi saya mendaki gunung. Wa umarisuha, salin balik yang ni. Dan saya melakukannya bersama siapa? Abi itu tukar pada asdiqai. Dan saya melakukannya bersama sahabat-sahabat saya. Ini situasi yang pertama. Tukar pada situasi yang kedua bersama juga. Buat ayat macam ni. Ma hiwayatuka, bila perempuan Zainab, tukar pada apa? Hiwayatuki. Kena kaf baris bawah. Ataupun KI.
Ma hiwayatuki ya Zainab. Wa ma'aman tumarisin. Bila perempuan, anti, daripada tumarisuha ni kan. Tumarisuha ni awak seorang lelaki. Tukar kepada anti, dia akan jadi tumarisin. Bersama siapakah awak melakukannya? Tumarisin untuk perempuan. Ada nun kan? Tambah ha balik. Maka dia akan jadi tumarisinaha. Sebab buat transliterasi dia akan jadi tumarisinaha. Itu sekiranya perempuan Wa ma'aman tumarisinaha. Jawapan bila perempuan sama jugalah sebabkan saya kan. Hiwayati rukubud darajah. Hobi saya menaiki basikal. Wa umarisuha dan saya melakukannya ma'a usrati, keluarga saya. Okey. Tukar sini pada lain pula. Ni nombor 4 ni lelaki. Nombor 3 ni lelaki. Jadi sama macam tadi tu. Dia akan jadi mahiwayatuka. Mahiwayatuka. Kenapa ka? Sebab dia lelaki. Mahiwayatuka ya Ibrahim. Salim balik Ibrahim. Wa ma'aman tumarisuha. Sebabkan lelaki tumarisuha je lah. Jangan tumarisinaha. Tumarisuha. Imbuhan tu saja untuk anta. Wa ma'aman tumarisuha asibahah. Dan bersama siapakah awak melakukan sorry. Wa ma'aman tumarisuha saja. Okey. Kemudian bila jawapan tu barulah awak jawab hiwayati asibahah. Hobi saya berenang. Wa umarisuha ma'a jari. Dan saya melakukannya bersama keluarga saya. Jiran saya. Jiran saya. Jari ni jiran saya. Dapatlah situasi seterusnya. Buat situasi yang lain pula. Bila perempuan je, sama macam yang Zainab tadi. Awak kena tanya, ma hiwayatuki. Ma hiwayatuki. Apakah hobi awak seorang perempuan? Ma hiwayatuki. Ka baris bawah. Siapa buat transliterasi, kaf baris bawah ataupun ki. Ma hiwayatuki. Kemudian, wa ma'aman tumarisinaha. Kena buat tumarisinaha. Tumarisi. Sebab dia perempuan kan. Anti ketika fa'il mudhari' tambah ta depan, ya nun belakang. Sebab tu dia jadi tumarisinaha. Wa ma'aman tumarisinaha. Dan bersama siapakah awak melakukannya? Kemudian jawapan tu bila ana sama je lah. Hiwayati al-qira'ah. Hobi saya membaca. Wa umarisuha. Dan saya melakukannya wahdaha. Sendirian. Bersendirian. Okey. Dapatlah ayat lengkap untuk situasi yang berbeza. Ini ada dia punya ma'ani mufradat. Kita tengok page seterusnya. Ini dia suruh istami' ilal ibarah thumma ijabah sahihah. Ini dia suruh dengar kepada ibarah ungkapan tersebut, kemudian pilih jawapan yang betul. Ikutkan ni maharah istima' tapi tak ada audionya, awak baca je lah. Kaifa syatranj. Bagaimanakah catur? Awak tengok jawapan yang paling sesuai. Alif. Syatran hiya lu'ba rakhisah. Apa? Catur adalah permainan yang murah. Sesuai ke? Ba, syatran hiya lu'ba wasi'ah. Apa nama ni? Syatran. Catur adalah permainan yang luas. Macam tak kena kan?
Syatran hiya lu'bah mumti'ah. Catur adalah permainan yang menyeronokkan. Macam lebih kena. Dan syatran hiya lu'bah kabirah. Catur adalah permainan yang besar. Macam pelik kan? Jadi pilih jawapan yang paling tepat. Begitu juga nombor 2, 3 dan 4. Awak tu cuba terjemahkan apa yang ditanya. Kemudian jawab berdasarkan yang sesuai. Contoh nombor 2, ma zatu fadil min hiwayat. Apakah yang awak gemar daripada hobi-hobi? Antara alif, ba, jim, dal, mana yang menunjukkan hobi yang sesuai? Contoh ufadil qurrah, saya gemar bola. Ba, bola ni kategori sebagai hiwayah ke? Kalau dia kata main bola mungkinlah kan? Tapi dia putus bola saja. Betul ke? Ba ufadil ghabat, saya gemar hutan. Macam tak kena. Jim ufadil arimayah, saya gemar memanah. Macam lebih tepat kan? Dal ufadil hadiqah, saya gemar taman. Macam tak kena. Jadi cuba buat juga nombor 3. Ada 3 je. Dia kata aina tumaris hiwayataka, di manakah awak melakukan hobi awak? Mana yang sesuai untuk jawapan aina, di manakah awak melakukan hobi awak? Alif umari suha fil mal'ab, saya melakukannya di padang. Macam kena. Ba umari suha fil masak, saya melakukannya pada waktu petang. Kita tak kata mata. Kalau mata bilakah, mungkin jawapan dia ba. Sebab dia jawab pada waktu petang. Sekarang ni soalan dia aina, di manakah? Jim umari suha fil sabah, saya melakukannya pada waktu pagi. Kita tak kata waktu. Kita kata waktu. Ba umari suha fil lail, saya melakukannya pada waktu malam. Pun kita tak tanya pasal masa. Kan? Jadi paling tepat alif. Seterusnya istami' ila jumlah thumma khtar sahih am khata'. Dia suruh dengar pada ayat tersebut, kemudian pilih betul atau salah. Awak tengok betul-betul kenyataan ni, ada tak terdapat kesilapan pada ayat tersebut. Contoh nombor 1, ana tuhib ad-dardasyah, saya suka bersembang. Betul ke ayat ana tuhib ad-dardasyah ni? Tengok ada tak kesilapan. Ana betul lah, tuhib saya suka. Tapi sini ada tu. Tu ni imbuhan untuk siapa? Ketika fi'il mudhari'. Tengok balik jadual fi'il mudhari'. Ana ketika mudhari' tambah apa sepatutnya? Kan? Patutnya uhib. Ana uhib ad-dardasyah, saya suka. Bersembang ni baru betul. Kalau tu ni untuk siapa? Untuk anta. Melainkan kalau dia tukar ana ni kepada anta, barulah betul. Anta tuhib ad-dardasyah. Ataupun ta ni untuk hiya juga kan? Hiya tuhib ad-dardasyah tu baru betul. Tapi sekarang ni dia tulis ana tuhib. Salah, sepatutnya ana uhib baru betul. Jadi sini kenyataan 1 salah. Buat sepangkah. Contoh nombor 2. Umaris hiwayati fi syati. Umaris, saya melakukan. Hiwayati, hobi saya. Ada ya untuk ana. Pun betul. Fi, di. Syati, pesisiran pantai. Tak ada kesilapan. So kenyataan nombor 2 betul. Tandakan right. Itu juga nombor 2, 3 dan 4. Tengok ada tak kesilapan. Atajawal fi buhaira bi usrati. Saya bersiar-siar fi di Tasik bi usrati. Dengan keluarga saya tapi bi usrati. Kalau nak kata bersama keluarga saya, yang sesuainya ma'a. Bersama keluarga saya. Kalau bi ni dengan. Dengan tu macam lebih kepada kita nak menggunakan sesuatu. Dengan menggunakan keluarga. Tak kenalah. Kan? Jadi kenyataan ni salah sebab bi ni. Nombor 4. Az-zira'ah hiya hiwaya nafi'ah jiddan. Zira'ah, berkebun, hiya, ianya adalah hobi nafi'ah yang bermanfaat sangat. Kalau tengok sini zira'ah ni ada tak umar butah. Bila dia guna tak ada tak umar butah, maksudnya dia adalah mu'annas. Bila mu'annas, gunakan hiya pun betul. Hi adalah hiwayah, hobi nafi'ah. Memandangkan hiwayah ni pun tak umar butah. Mu'annas, dia punya nafi'ah ni pun sifat dia pun ada tak umar butah pun mu'annas pun betul. Jiddan, sangat. Tak ada kesilapan. Jadi sahih. Nombor 5, azhab ila nahar li saydil asmaq ma'a sayyarati. Azhab, saya pergi ila ke nah sungai li saydil asmaq untuk memancing ikan. Ma'a bersama sayyarati, bersama kereta saya pula. Kalau nak kata pergi dengan kereta,
lebih sesuainya menggunakan be. Macam saya kata tadi, be ni dengan menggunakan sesuatu dengan. Kalau nak kata ma'a ni mungkin bersama seseorang manusia. Bila kita nak gunakan sesuatu benda, dia kena guna be. Harfu jar be. Kata sendi be ataupun dengan. Lebih sesuai. Jadi ma'a ni salah. Okay. Kalau azhab ni betul je lah. Azhab saya pergi ila ke nahri sungai li soidi. Untuk li ni pun betul. Ma'a ni salah. Bersama kereta saya. Jadi kenyataan nombor 5 pun khata'. Okay. Seterusnya, lahis, perhatikan. Ini kita masuk kawaid tata bahasa Arab seterusnya, iaitu mengenai la nafiyah am la nahiyah. Okay, bahasa Arab untuk nak menafikan sesuatu, kita panggil la nafiyah. Okay, la ni terbahagi pada dua bentuk. Satu, la nafiyah, iaitu la yang menunjukkan penafian. Dia nak menafikan sesuatu. Contoh, nak kata, saya tak duduk dekat sini. Nak menafikan. Saya tak makan. Saya tak ambil. Tu nak menafikan. Kemudian la yang seterusnya, kita ada la nahiyah. La nahiyah ni adalah la yang menunjukkan larangan. Larangan. Okay. Jadi kat bawah ni ada dua kotak. Satu la nafiyah. La yang menunjukkan penafian dengan la nahiyah. La yang menunjukkan larangan. Kita tengok ketika la nafiyah untuk yang pertama, iaitu untuk lil mufrad muzakkar, untuk mufrad tunggal muzakkar lelaki, untuk lelaki seorang lelaki. Okay, tunggal. Contoh kita nak menafikan la nafiyah ni kan penafian kan. Bila kita nak nafikan seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya Faisal, nama orang lah Faisal, la yatbah. Nak kata dia tak masak. Bila nak kata dia tak masak, la tu selepas daripada la, dia kena fi'il mudhari'. La untuk menafikan sesuatu situasi, kena la fi'lul mudhari'. Maka sebabkan Faisal ni kan huwa kan, dia seorang lelaki, awak tengok fi'il mudhari' ketika huwa tambah apa? Maka kalau awak tengok fi'il mudhari' huwa, dia kena tambah ya. Okay, maka jadilah Faisal la yatbah fil matbah. Faisal dia tak masak di dapur. Disebabkan dia lelaki, maka yatbah. Tapi kalau misal kata dia ni lil mufrad muannas, seorang sahaja perempuan. Contohnya Zainab. Memandangkan Zainab ni adalah kategori hiya. Macam saya kata tadi, la selepas nafiyah dia kena la kemudian fi'il mudhari'. Sebab kita tengok pada situasi lah. Kalau misal kata perbuatan tu ketika kini, fi'il mudhari' lah. Contohnya, Zainab la tatbah. Zainab dia tidak masak. Memandangkan Zainab ni perempuan, awak tengok balik fi'il mudhari' ketika perempuan, hiya tambah apa? Tambah ta. Maka jadilah la tatbah. Kalau huwa yatbah. Kalau hiya tatbah. Zainab la tatbah fil matbah. Zainab dia tidak masak di dapur. Okey. Itu untuk mudhari', untuk la nafiyah. La yang menunjukkan penafian. Macam mana sekiranya satu orang lelaki kita nak buat ayat untuk la nahiyah, nak melarang. Contohnya kita nak melarang seorang lelaki. Contoh nama Faisal tadi kan. Kita nak kata dengan dia, janganlah awak masak kat dapur. Tadi tu kita bagi kenyataan, nak menafikan Faisal tidak masak di dapur. Tapi macam mana pula kalau kita nak mengarahkan supaya awak, wahai Faisal, jangan masak di dapur. Memandangkan Faisal tu anta, kan Faisal ni anta kan sebab seorang lelaki kan. Jadi, memandangkan dia anta, jadi selepas daripada la yang menunjukkan nahiyah ni, melarang ni, awak kena iringi dia dengan fi'il amar. Apakah itu fi'il amar? Macam sebelum ni kita dah belajar fi'il mudhari', kata kerja sedang berlaku. Fi'il madi, kata kerja telah berlaku.
Sekarang ni fi'il amar, kata kerja suruhan. Sebab kita nak mengarahkan seseorang, so kita kena berkait rapat dengan kata suruhan. Kalau awak tengok kata suruhan ketika hantar, imbuhan dia adalah hujung kalimah tu, dia mesti baris mati. Siapa buat transliterasi, dia mesti matikan kosakata tu. Kosakata tertutup. Dia tak boleh terbuka. Contoh, macam ni. Contoh, la tatbah. La tatbah. Janganlah awak masak. Sebabkan Faisal tu lelaki, dia kena diiringi dengan fi'il amar. Untuk hantar adalah tanda mati ni. Tanda mati tu, dia tutupkan kosakata tu. Contohnya, la tatbah. Kenapa kena ta kat depan ni? Sebabkan fi'il, sini anta kan. Anta awak seorang lelaki kan. Kalau awak tengok anta ketika lelaki fi'il mudhari', sebab bila kita nak suruh seseorang, dia mesti wajib fi'il mudhari'. Macam yang menafi tadi tu, boleh jadi mudhari', boleh jadi madi, boleh jadi sedang berlaku, boleh jadi juga dia tak melakukan tu past tense kan. Tapi kalau la nahiyah ni, dia mesti mudhari'. Sebab kita nak suruh orang tu, dia tak boleh jadi benda yang telah berlaku. Boleh kita katakan dengan dia, wahai Faisal, janganlah awak telah masak. Tak boleh. Dia mesti kena, wahai Faisal, jangan masak. Maksudnya bila jangan masak tu, benda tu mungkin sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadi, bila la nahiyah, dia berkait rapat dengan fi'il mudhari' terlebih dahulu. Mudhari' terlebih dahulu. Kemudian berkait rapat juga dengan fi'il amar. Okey, nampak tak? Kemudian bila dia nahiyah, dia mesti kena ada tanda seru di hujung kalimah. Selain daripada kata seru, sebelum kata seru tu mesti kena ada ya, wahai, siapa-siapa. Kemudian ada tanda seru. Sebab kita tengah cakap dengan seseorang, mesti ada ya, wahai, siapa-siapa, tanda seru. Okey, boleh ingat? La nafiyah kena ada kena ada la, kena ada apa? Indikator la ni, kemudian fi'il mudhari'. Tapi kalau nahiyah pula, kena ada la, kemudian kena ada fi'il mudhari', kemudian kena ada fi'il amar, kemudian ada dengan siapa awak cakap? Ya, wahai, siapa-siapa, kemudian ada tanda seru. Itu adalah tanda-tanda perkataan ayat tersebut menunjukkan nahiyah, larangan. Kita tengok contoh. La tatbah fil matbah ya Faisal. Janganlah awak masak di dapur, wahai Faisal. Nampak Ada la, ada fi'il mudhari' untuk anta, ketika anta imbuhan dia ta di depan. Siapa tengok transliterasi kena ada ti di depan. Kemudian fil matbah di dapur. Ya Faisal, kena ada ya. Wahai Faisal. Kemudian ada tanda seru. Ada tanda seru. Okey, nampak? Kita tengok contoh ketika perempuan. Disebabkan dia ni perempuan, maka dia automatik bila kita tengah cakap dengan seseorang, maka dia akan jadi anti. Dia tak boleh jadi hiya dah. Sebab hiya tu untuk, kita tak boleh suruh orang yang jauh daripada kita. Kita boleh suruh orang yang depan kita je. Jadi, sebab tu fi'il amar tu, dia berkait rapat dengan orang depan kita dia. Contohnya anta, anti, antuma, antum, antuna. Tu sahaja. Kita tak boleh suruh orang yang jauh daripada kita. Kita tak boleh suruh hiya, tak boleh suruh huwa, tak boleh suruh huma, hum, huna, tak boleh. Okay? Jadi, bila kita tengah cakap dengan seseorang perempuan, maknanya dia anti. Bila anti ketika nahiyah, macam saya kata tadi, dia kena ada la, lepas tu dia berkait rapat dengan fi'il mudhari', kemudian dia berkait rapat dengan fi'il amar, kemudian macam saya kata tadi, dia kena ada ya siapa-siapa, kemudian ada tanda seru. Contoh, la tatbahi, janganlah awak masak. Fi'il amar ketika anti, imbuhan dia ya baris mati. Kalau fi'il amar anta,
Okay, amar ketika suruhan, nak suruh awak seorang lelaki hantar, imbuhan dia mesti kena ada baris mati di hujung kalimah kan? Tu untuk hantar. Tapi kalau untuk anti, ketika fi'il amar, imbuhan dia ya berbaris mati. Siapa buat transliterasi, dia kena ada I belakang dia. Kalau hantar tadi, mesti baris mati lah. Dia kena matikan kosa kata. Contoh kalau perempuan tadi, la tatbahi. Nampak Kalau hantar, la tatbah. Kalau anti, la tatbahi. Janganlah awak masak. Wahai siapa-siapalah. Kemudian apa lagi yang ada dekat tatbahi ni? Ada imbuhan ta kat sini. Untuk menunjukkan awak seorang orang yang depan kita. Mu'annas. Kalau anta apa? Untuk anti kena tambah ta ya nun kan. Tapi di sebab sini kita nak matikan ya ni, kita tambahkan ta saya depan. Untuk menunjukkan orang tu di depan kita. La tatbahi. Ya ni akan matilah. La tatbahi. Janganlah awak masak fil matbah. Di dapur. Ya Zainab. Wahai Zainab. Nampak ada ya, kemudian ada tanda seru. Okay? Jadi itulah kesimpulan untuk perbezaan la nafiyah dengan la nahiyah. Kena ingatlah. Kalau la nafiyah, selepas la fi'il mudhari'. Ikut pada situasi lah, mudhari' ataupun madi. Tapi kalau nahiyah, mesti la, lepas tu berkait rapat dengan mudhari', kemudian fi'il amar, lepas tu kena ada ya siapa-siapa, kemudian tanda seru. Okay? Awak boleh kenal pasti perkataan tersebut tanda la nahiyah ataupun la nafiyah. Cuba dengan awak tengok pada latihan belakang ni. Macam saya katakan, kalau secara dasarnya pun kita boleh nampak dah mana satu yang la nahiyah dengan la nafiyah. Okay, macam saya kata, kalau nahiyah, larangan, dia kena ada tanda seru kan. Kalau secara zahirnya pun kita boleh nampak sini dah. Mana satu tanda seru. Ada tanda seru. Ini tanda seru, ini tanda seru, ini tanda seru. So, 3 ayat ni confirm dia adalah nahiyah. Maksudnya dia nak melarang. Jadi awak kena tengoklah pada ayat ni. Dia suruh betulkan kesalahan. Yang dia buat ni semua salah. Awak cuba betulkan. Contoh nombor 1. Huwa la tasbah fil bah. Dia seorang lelaki tidak berenang di laut. Memandangkan dia huwa, sepatutnya fi'il apa mudhari' dia? Ta ni salah lah sebab ta ni untuk hiya. Jadi yang betulnya apa? Awak tengok balik fi'il mudhari' ketika huwa tambah apa? Tambah ya. Jadi awak betulkan tasbah tu jadi la yasbah. La yasbah. Siapa buat transliterasi? La yasbah. Tukar pada ya. Okay. Nombor 2. Salma la yanam fil fas. Salma tidak tidur di dalam kelas. Ini nafiyah juga. Dia nak menafikan. Memandangkan Salma ni adalah kategori hiya, jadi salahlah untuk yanam ni. Sebab yanam ni, ya ni imbuhan untuk huwa. Jadi awak cukar kepada hiya. Hiya ketika mudhari' tambah apa? Tambah ta kan? Maka daripada la yanam, dia akan jadi la tanam. Imbuhan ta ketika mudhari'. La tanam. Jadi siapa buat transliterasi, buat la, ta, kena ada ti lah untuk imbuhan hiya. La tanam. Nombor 3 pula, la taqra' al-majallat ya Amirah. Janganlah kamu membaca majalah itu, wahai Amirah. Macam saya kata tadi, selepas la kena apa? Kena fi'il mudhari', kemudian amar ketika mu'annas. Tapi sini kita fokus pada amar je. Amar mu'annas untuk anti, sebabkan Amirah ni perempuan anti kan. Macam saya kata tadi, anti imbuhan apa? Ketika fi'il amar, kena ada I ataupun kena ada ya baris mati.
Kan? Jadi daripada la taqra kena jadi apa? La taqra'i. La taqra'i. Okey. Bila kita nak i kan ni, awak buat la taqra'i. Okey. Jangan tak ada alif. Sebab alif ni macam ni. Hamzah dia hamzah kan. La taqra'i. Alif baris bawah. Kena ada ya baris mati. Sebab dia fi'il, dia la nahi. Melarang. Jadilah la taqra'i. Kena ada ya. Daripada terasi itu taqra' kan. Awak tambahkan saja alif. Ya. Sorry. Apa? Ai. Jadilah taqra'i. Nombor 4 ni pun masih lagi nahiyah kan. Awak tengok dengan siapa dia bertutur. Ya Halim. Halim anta. Macam saya kata, anta sepatutnya tambah apa? Ketika amar, tambah baris mati. Tapi sini ditulis la tusyahidi. Ada ya baris mati. Ini untuk anti. So daripada tusyahidi awak buang ya tu, dal tu baris matikan. Kalau siapa tengok transliterasi, buang sahaja A tu. Matikan huruf kosakata tu. Jadikan tusyahid sahaja. Jadilah la tusyahid. La tusyahid. Dal ni mesti kena ada simbol baris mati lah. Siapa buat transliterasi, la tusyahid. Awak buang A ni saja. Buang A tu. Kemudian nombor 5, la tarkabi al-baqarah ya Safwan. Janganlah awak menaiki lembu itu wahai Safwan. Safwan ni anta kan. Macam saya kata anta tambah apa? Baris mati. Tapi tarkabi ni ada ya baris mati pula. Jadi awak buang ya ni. Siapa awak tengok transliterasi, buang I. Matikan kosakata tu. Jadi tarkab saja. Jadilah la tarkab. Janganlah awak menaiki. Okay. Kena ada ba baris mati. Boleh? Kita pergi baris seterusnya. Kul sahih amhata. Ni dia suruh cakap betul salah je. Tengok nombor 1. Hiya la yasbah fil birkah. Macam saya kata tadi, secara zahirnya pun, kataan ni semua ni awak boleh tengok. Mana satu, larangan. Yang ada seru. Ya, kemudian seru. Ni larangan. Jadi bila larangan je, confirm dia berkait rapat dengan fi'il amar. Tengoklah dengan siapa dia cakap. Anta ke anti. Kalau anta, kena baris mati. Kalau anti, kena ya, baris mati ataupun I. Okay. Itu nombor 1. Hiya la yasbah fil birkah. Dia seorang perempuan tidak berenang di kolam. Hiya. Hiya sepatutnya mudhari' apa? Ta kan? Sini ya. Ya ni salah lah. So pangkahkan je. Nombor 2. Al-bint la tatasallaq al-jabal. Anak perempuan itu tidak mendaki gunung. Bint. Anak perempuan. Maksudnya hiya. Ketika mudhari' imbuhan dia ta. Betul lah ta. Tak salah kan? So buat betul. Nombor 3. Talib la tazhab ilal jami'ah. Pelajar lelaki itu tidak pergi ke universiti. La tazhab. Dia tengok siapa yang melakukan. Talib. Huwa. Huwa ketika mudhari' tambah apa? Ya sepatutnya kan? Sini la tazhab. Ta. Ta ni salah lah. So pangkah. 4. La tazra'i syajarah mauzun fi hadiqah ya Nur. Wahai Nur. Kita tahu dah sini anti sepatutnya. Bila anti imbuhan apa kelas? Ketika amar, kena ada ya baris mati. Betul tak ada ya? Betul ada ya. Jadi betul tak la tazra'i ni? Betul. Siapa tak transliterasi ada I tak? Ada untuk anti. Betul. Nombor 5, la tatajawwal fil ghabat ya Saleh. Janganlah awak bersiar-siar di hutan itu wahai Saleh. Saleh ni lelaki. Fi'il amar lelaki tambah apa? Baris mati. Betul tak ada baris mati sini? Ada kan? Ada tak ada tak kosakata terbuka kat tatajawwalan ni? Tak ada kan? Nun ni dia matikan dengan kosakata tertutup. Betul lah. La tatajawwal. Jadi tandakan right. Okay, faham tu?
Seterusnya, hatin soalan likulli jumalin jumlah atiyah. Dia suruh berikan soalan untuk soalan tersebut. Jadi ini berkait rapat dengan kata tanya. Kena ingat kata tanya dalam Arab. Okey. Selain daripada ingat kata tanya, apa tips sekiranya hatin soalan, ni kalau masuk test nanti kan. Bila masuk kata soalan, awak first kali kena ingat kata tanya. Kemudian tips kedua kena tengok kena tengok yang di-highlightkan. Apa yang di-highlightkan? Sebab yang berdasarkan yang di-highlightkan itulah kita boleh keluarkan kata tanya yang sesuai. Kemudian nombor 3, kita tengok siapa yang terlibat. Tengok siapa yang terlibat. Yang terlibat ni juga kita kena tengok dari aspek kalau dia kalau soalan tu mudhari', pastikan jawapan pun kena mudhari'. Sekiranya soalan tu madi, jawapan pun kena madi. Kemudian kita tengok siapakah yang terlibat. Siapa? Contoh kalau soalan tu untuk awak, anta ataupun anti, jawapan tu mesti saya. Contoh kalau kita nak kata, dari manakah awak datang? Awak seorang lelaki. Kalau soalan untuk awak, jawapan tu mesti untuk saya. Saya datang dari sekian-sekian. Okay. Jadi kita tengok pada konteks ayat lah. Siapa yang terlibat. Kemudian tadi yang highlight tu pun, benda yang di-highlightkan tak boleh ada dalam soalan. Itu pun antara tips seterusnya lah. Benda yang di-highlightkan tak boleh ada dalam soalan. Okay, kita tengok contoh. Min ayyi madinah anta? Dari manakah bandar awak? Ana min Madinah Melaka. Saya dari bandar Melaka. Nampak bila saya kata tadi, bila soalan tu anta, jawapan mesti saya. Jadi jawapan tu kena ana min, bila dia kata sesuatu tempat, jawapan pun kena sesuatu tempat juga. Ana min Madinah Melaka. Saya datang dari bandar Melaka. Okay. Sorry, saya datang pula. Saya dari bandar Melaka. Okay, kita tengok contoh nombor 1. Dia tulis hiwayati ar-rimayah. Hobi saya memanah. Hobi siapa? Hobi saya. Macam mana tahu kita hobi saya? Sebab ada ya ni. Ya ni mewakili ana. Jadi agak-agak awak, bila jawapan tu ana, soalan untuk siapa? Mesti untuk awak. Awak bahasa Arab anta ataupun anti. Terpulang kita. Kita nak pilih anta boleh, nak anti pun boleh. Jadi daripada hiwayah ni, macam mana kita nak tukar kepada hobi awak? Dan macam mana pula kita nak tanya apakah hobi awak? Kan? Macam kita belajar sebelum ni, macam mana kita nak tanya tentang hobi awak? Bila hobi, dia adalah kata nama kan? Apakah kata tanya sesuai untuk bertanyakan tentang sesuatu, contohnya sesuatu kata nama lah. Contohnya sesuatu hobi. Apakah hobi awak? Kita pun ingat, apakah bahasa Arab apa dia? Ma. Ada dua apakah. Satu maza, satu ma. Tapi memandangkan hiwayah ni bukan fa'al, kena guna ma. Tapi kalau dia fa'al, kena guna maza. Fa'al tu apa? Kata kerja. Kalau ma ni untuk sesuatu yang selepas dia mesti kata nama lah. Contoh hiwayah ni lah. Bila hiwayah, kita kena gunakan kata tanya ma. Kamu letak ma dapat 1 markah. Markah seterusnya apa yang awak letak belakang ni? Ma apa dia? Ma hiwayati. Takkanlah kita nak kata ma hiwayati. Apakah hobi saya? Hobi saya bla bla bla. Tak boleh. Daripada ana ni tukar kepada anta. Jadi ma hiwayatu. Kalau awak pilih anta, jadilah ma hiwayatuka. Ma hiwayatuka. Apakah hobi awak? Untuk lelaki. Tapi kalau pilih anti, ma hiwayatuki. Apakah hobi awak seorang perempuan? Okay. Sampai situ je. Benda yang di-highlightkan, saya kata tak boleh ada soalan. Jangan salin balik. Jadilah ma hiwayatuka ataupun ma hiwayatuki. Siapa buat transliterasi? Letaklah ma hiwayatuki ataupun ma hiwayatuka. Ma hiwayatuka ataupun ma hiwayatuki. Okay. Nombor 2. Umaris hiwayati fil maktabah. Saya melakukan hobi saya fil maktabah. Di
di perpustakaan. Kat sini, bila kita nampak highlight ni, inilah clue dia untuk kita keluarkan kata tanya yang betul. Dia highlightkan sesuatu tempat. Apakah kata tanya yang sesuai untuk satu tempat? Aina. Di mana? Letak Aina dapat satu markah. Markah seterusnya, apa yang awak letak belakang Aina ni? Aina apa dia? Kita tengok siapa yang terlibat. Ana. Jadi, automatik kita tahu soalan tu mesti untuk anta ataupun anti. Awak lah. Aina Umaris. Umaris saya melakukan. Macam mana nak tukar kepada awak melakukan. Awak tengok ni fi'il apa? Fi'il mudhari' kan? Jadi awak akan tengok jadual fi'il mudhari' ketika anta ataupun anti tambah apa? Tengok balik mudhari', anta ataupun anti. Anta lah. Anta tambah tu. Ta di depan lah, huruf ta. Maka daripada Umaris dia akan jadi Tumaris. Aina Tumaris. Tak boleh tengok jadual fi'il madi. Sebab apa? Sebab jawapan ni fi'il mudhari'. Sebab tu saya kata tips dia kena tengok. Kalau soalan jawapan dia tu mudhari', kena tengok jadual mudhari'. Tapi kalau jawapan dia tu fi'il madi, tengok jadual fi'il madi. Tumaris. Tumaris untuk anta. Tapi kalau buat anti, tumarisin. Terpulang awak Aina tumarisin. Hiwayati, hobi saya. Macam mana tukar pada hobi awak? Sama macam atas tadi lah, tambah ka ataupun ki. Kalau awak pilih perempuan, maka jadi hiwayataki. Hiwayataki lah. Kalau anta, ka lah. Hiwayataka. Aina tumarisin hiwayataki. Ni sebabkan tumarisin ni dah anti. Kenalah hiwayataki. Aina tumarisin hiwayataki. Di manakah awak melakukan hobi awak? Umaris hiwayati fil maktabah. Yang dia buat ni, jangan letak dekat soalan. Sebab itulah menjadi kata tanyanya. Okay, boleh? Sama juga nombor 3, 4 dan 5. Cuba awak baca. Afsid asma' ma'a abi. Dia highlightkan ma'a abi. Bersama ayah saya. Jadi agak-agak apakah kata tanya sesuai untuk jawab bagi ma'a abi bersama ayah saya? Mesti kita akan tanya bersama siapakah kan? Bersama siapakah? Kalau siapakah bahasa Arab, man. Siapakah? Tapi bila jawapan pun ada man, ma'a, soalan pun kena ada ma'a. Dia akan jadi ma'aman. Bersama siapakah afsid asma'? Afsid ni, siapa yang melakukan? Ana. Jadi macam mana nak tukar kepada anta ataupun anti? Tengok balik. Ni fi'il apa? Mudhari'. Tengok fi'il mudhari' untuk anta, imbuhan dia jadi ta. Maka dia akan jadi ma'aman tasid. Ma'aman tasid untuk anta lah al-asma'. Bersama siapakah awak menangkap ikan? Al-asma'. Ma'aman tasid al-asma'. Tu kalau anta lah, kalau perempuan, ma'aman tasidin al-asma'. Bersama siapakah awak menangkap ikan? Asid, asma', ma'a, abi. Kalau nombor 4 ni, bila dia highlightkan la, sama, kalau test nanti sama ada na'am ataupun la, awak nampak dia dah highlightkan na'am ataupun la, confirm. Dia punya kata soal dia adalah hal. Adakah? Jadi, kena letak hal. Hal, apa dia? Umarisuha finnah. Siapa yang melakukannya? Saya melakukannya. Bila jawapan tu ana, soalan mesti anta. Macam tadi jugalah. Bila anta, kena tukar baris apa? Kena tambah imbuhan apa? Ta di depan. Maka jadilah hal tumarisuha. Hal tumarisuha. Hal tumarisuha finnar. Adakah awak melakukannya di sungai? La, umarisuha finnar. Tak, saya melakukannya di sungai. Pelik tak? Hal tumarisuha finnar. Adakah awak melakukannya di sungai? Tak, saya melakukannya di sungai. Satu benda bila kalau soalan tu, jawapan dia tu la, kalau na'am, betul kita saling balik. Hal tumarisuha finnar. Adakah awak melakukannya di sungai? Ya, saya melakukannya di sungai. Tapi sekarang ni jawapan dia la. Bila jawapan dia menafikan la, kita punya kenyataan nah ni kena ubah kepada sesuatu tempat lain lah. Sebab jawapan tu dia menafikan.
Takkanlah kita akan tanya, adakah awak melakukannya di sungai? Tak, saya melakukannya di sungai. So, kena tukar. Daripada finnah ni, tukar daripada filbah ke yang berbeza lah. Adakah awak melakukannya di laut? Tak, saya melakukannya di sungai. Kan beza tu. Kena tukar. Nombor 5 pula. Al-qira'ah hiwayah nafi'ah jiddan. Dia highlightkan hiwayah nafi'ah jiddan. Bila soalan tu highlightkan sesuatu sifat ataupun sesuatu keadaan ataupun sesuatu situasi, dia confirm dia punya kata tanya dia adalah kaifa. Contoh kita tanya tentang sesuatu keadaan, kita akan tanya bagaimanakah keadaan sesuatu keadaan tu kan. Bagaimana masalah apa dia? Kaifa. Letak kaifa dapat satu markah. Sebab kita nampak sini ada nafi'ah. Nafi'ah ni sifat. Maka jadilah kaifa. Kaifa apa dia? Awak salin yang tak di-highlightkan. Kaifa al-qira'ah. Bagaimanakah membaca? Ataupun nak cantik sikit, bagaimanakah hiwayah hobi membaca? Kaifa hiwayah qira'ah. Bagaimanakah hobi membaca? Qira'ah hiwayah nafi'ah. Tapi kalau nak mudah, senang, tak payah letak hiwayah tak apa sebab nanti pening kalau dapat soalan lain kan. Jadi bila awak tak kaifa tu je awak salin benda yang tak di-highlightkan. Kaifa qira'ah. Bagaimanakah membaca? Qira'ah hiwayah nafi'ah jiddan. Membaca adalah hobi yang bermanfaat sangat. Okey, boleh? Okey, seterusnya, soalan seterusnya imla' faraghat bi ijabati sahihah. Yang ni awak buat sendirilah ni ada kata, ada apa? Pilihan jawapan. Awak cuba translate satu-satu, masukkan jawapan yang sesuai. Bawah ni pun sama, cuba terjemahkan sendiri. Dia suruh terjemahkan daripada terjemahan Melayu kepada terjemahan Arab. Okey, itu sahaja. Tapi ikutkan dalam buku, ada satu lagi latihan belakang sekali muka surat 74 tu, dia suruh ratib kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidah. Dia suruh susun kalimah. Jadi awak translatekan satu-satu, kemudian susun kalimah. Okey, boleh kelas? Ni pun Ustazah sebenarnya dah kasih jawapan untuk terjemahan tu tadi. So ni awak boleh tengok sini lah Hobi saya menonton televisyen bahasa Arab. Hiwayati musyahadatil fas. Okay. Aminah mempraktiskan hobi berkebun bersama keluarganya. Aminah tumaris hiwayah az-zira'ah ma'usrati. Tapi awak cuba dulu buat sendiri terjemahan tu, baru awak tengok terjemahan Ustazah. Okay. Boleh? Baik. Rasanya setakat itu saja untuk video pengajaran hari ini. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ilal liqa.